Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak review satu hotel ni di Putrajaya. Jom kita tengok boleh go tak boleh go. Let's go. Okay guys, kita dah sampai. Inilah dia Doubletree by Hilton Putrajaya Lakeside. Jom kita check in. You've arrived. Destination is on your left. Kita pergi ke lobby dia dulu. Lobby dia kat bawah ni. Kita letak barang dulu. Alright. On. This one. Okay. Ini dekat atas tingkat G. Dekat G naik. Dah. Kita pergi dah. Okay. Terima kasih. Okay, check in dia dekat G. Okay. Jom kita pergi check in. Okay guys. Jom kita check in dulu. Nak satu? Okay, kopi tarik. Jom kita try. Azad ni. Oh, kita tengok brother ni tarik. Mantap. Okey. Oh, sekejap. Okey, terima kasih. Lepas aku check in, aku dapat ni kacang Doubletree ni. Sorry, cookies. Cookies tapi dia ada kacang lah. Okey, dia bagi aku 3 keping. Nanti aku cuba tengok boleh go tak boleh go. Terus sekarang ni aku nak pergi naik bilik dulu. Nak tengok bilik dia macam mana. Let's go. Okay guys, aku dah sampai bilik dia. Jom kita tengok boleh go tak boleh go. Masuk-masuk je sebelah kiri ni. Oh, ada dia punya toilet. Kita buka lampu dulu. Cantik. Kat bawah tu dia ada bagi towel dan dustbin lah untuk buang sampah. Okay. Kat sini tengok ada apa ni? Ni hand wash. Oh, ada lotion. Cool. Ada plug untuk ni shaving ke apa-apa lah. Ni ada cermin bulat ni. Tengok with lights. Okay, tengok ni sinki dia macam ni. Ada panas sejuk. Lepas tu ada apa ni? Macam biasalah, kit ni, dental kit, vanity kit. Okay, shower cap, brush 2 person. Okay, tengok ni dia punya jauh tamban. Okay, dengan bidet semua ada lah. Okay, kat atas ni ada tempat sangkut seluar ke apa, tuala. Tengok ni dia punya shower. Nampak shower head dia merah biru. By now I think kalau korang follow channel aku, kau tahu dah lah. Teman korang pun selalu pergi hotel. Biasa-biasa gitulah. Merah memang panas, biru untuk sejuk. Tapi biasa sekali yang ni dia asingkan. Tu boleh adjust speed dia semua kat sini lah. Okay, nak pakai yang atas ke, nak pakai yang portable pun boleh. Okay, tengok ni ada apa ni? Okay, conditioner, shower gel, shampoo. Tengok. Menarik. Okey, kita tengok kat luar pula. Kita tengok dia punya bilik macam mana rupa, katil dia semua. Okey. Buka dulu pintu. Tengok tepi ni ada almari. Kita tengok almari dia ada apa. Oh, ni ada tempat simpan barang lah. Okey. Tengok ni safety lock tu. Lepas tu ada emergency light. Okey. Lepas tu sini apa? Hair dryer dia kata. Kita tengok. Tu. Ada hair dryer. Dua ni. Empty. Ini pun aku rasa kosong juga kot. Okey. So, dia ada bagi prayer mat. Okey. Good. Alright. Tutup pintu ni. Kita pergi pintu sebelah pula. Okay, kita tengok.
Ada slipper hotel tu lah. Slipper nipis tu untuk bawa pergi kolam ke apa yang patut. Ni ada laundry bag. Okey, satu untuklah dia punya bil kalau kau nak hantar Adobe ke apa dekat hotel ni. Okey, ni iron board. Dia punya iron situ. Lepas tu dia orang dah bagi extra pillow kat atas ni. Okey. Board untuk ni. Tengok lepas tu kat tepi ni ada satu cermin yang besar. Okey. Orang dia berdandan ke apa yang patut lah. Pakai baju boleh tengok. Okey, dekat sini. Tengok ada apa ni? Ada kettle. Okey. Situ ada air minuman. Oh, tu kaca. Air kosong. Okey. Drink RO punya air. Reverse osmosis. Okey. Lepas tu ada cermin kat sini. Tengok. Sama cermin. Okey. Ada cermin. Lepas tu dalam ni ada apa? Jeng jeng. Ada Nescafe. Lepas tu ada Coffee Mate punya cream powder. Lepas tu creamer, white sugar, brown sugar, tea lah. Okey, tea. Lepas tu ada apa ni? Tea juga. English breakfast. Satu chamomile. Gelas. Okey, lepas tu ada tempat dia punya stir tu lah. Okey, stick stir ni. Tisu. Okey, close it. Tengok ada apa. Okey, ni dia punya. If you like to purchase minibar beverages, kindly call Caroline for assistance. Okey. Inilah dia punya peti ais. Bolehlah simpan benda-benda sejuk ke apa yang patut. Okey, tengok. Okey, ada TV. Okey. Ada TV kat sini satu. Lepas tu drawer tu kita kat bawah ni ada drawer. Okey, ada yang kosong juga. Okey, tak ada apa. Okey. Ni dia punya katil. Okey. Ini katil king. Okey. Harga bermula dalam 500 ke atas. Okey. Termasuk 2 orang punya breakfast. Ini tempat adjust dia punya aircon lah. Kau nak adjust sejuk, panas semua kat sini lah. Okey. So kita tengok sini ada apa. Lampu tidur. Drawer. Okey. Letak barang. Okey. Ni mana switch-switch apa yang patut lah. Nak tutup lampu ke apa semua dekat situ. Okey, king. Lepas tu, dia ada satu extra kat sini. Okey. Dia ada sofa bed. Bolehlah santai-santai baring kan. Okey. Yang ni dia punya meja sebelah katil tu. Tengok. Yang telefon untuk call reception dia nak order ke apa. Scan untuk ni lah menu nak order in-room dining punya makanan. Remote TV tadi tu. Tu ni ada jam. Okey, digital clock. Okey. Sofa bed. Tengok. Okey. Ini ada meja kecil untuk buat kerja lah. Okey. Ada 2 plug dekat situ juga. So kita tengok tingkap. Ada apa di luar? View apa? Aku punya view is actually jalan raya. Okey. So okey guys. Okey, korang rasa bilik ini macam mana? Boleh go tak let go? So aku dah tak sabar nak mandi dah tu. Kita try dia punya kolam. Let's go. Okay, let's go. Careful. Okay. So ini ada splash pool dekat Double Tree Putrajaya Hotel. Meriah ini gambar bang. Tengok ada apa? Ini slide. Okay. Besar. Tinggi juga slide dia. Beratur kat sini untuk naik. Kat sana ada apa pula? Ada kapal. Kita tengok belah sana.
Ni ada pirate ship. Tengok. Okey, actually ada satu lagi kolam ni untuk budak-budak. Tempat dia punya shower, nak bersihkan badan. Ni untuk budak-budak main lah. Untuk baby. Ada benda turun. Lup. Dia ada satu lagi kolam dewasa. Nanti kita tengok kolam dewasa tu. Okey, ni kita tengok. Ini kolam untuk orang dewasa. Dia ada dua kolam lagi. Actually dekat roof pun ada satu lagi. Ni untuk budak-budak lah, tapi without the mini water park. Okey. Kita tengok untuk orang dewasa pula. Okey, inilah dia. Big pool untuk adult. Okay guys, aku nak try dia punya Kids Club. Kita tengok apa yang ada. Ni view kolam dia malam-malam lah. Okay, jom. Kids Club dia dekat dengan splash pool tadi. Come, Eric, let's go. Eric, come here. Let's go Kids Club. Let's go Kids Club. Push the button. Yay! Kids Club, let's go. Come. Come. Put in the shoe rack. Go. Okay. Eric, go take off shoes first. Alright, let's go. Push the bro. Hi. Where's the duck? Eric, no, you cannot reach it. Register, okay. Boleh. Okay, kita tengok apa yang ada. Ada games room, boleh main PS5. Menarik. Okay. 30 minit per time per use. Okay, 9 ke 12. Aku tak boleh main. Okay. Untuk budak-budak je. Tengok apa sini. Ada mini kitchen. Okay. Lepas tu, ni boleh lukis-lukis lah. Okay. Ni bersama ada mini kitchen. Ni ada colouring. Actually, korang boleh cakap kat depan ni nak colouring. So register sekali JC form. Lepas tu besok kalau datang lagi bagi nombor bilik je lah. Okay. Kat sini namanya room. Okay. Ada tengok TV, ada kartun. Lepas tu dia ada dia punya inilah kat small tent. Sofia, what you doing? Okay. Mermaid. Hello Kitty. See, there's a Hello Kitty. Hello Kitty. Okay. Hello Kitty is my favorite. Really? Wow. My favorite too. Okay.
Dinosaur untuk budak lelaki. Ha. Tidak. Ni. Boleh. Ambil ya. Okey, kita pilih box. Oh, ni ada. Box ni agak. Okey. Kali sini. Kita sampai kan. Sit. Okey, Eric. Macam Eric. Inside. Eric. What's that? What's that? Sampai tu. What's that? Kau bagi drop I want to see. Ya, kita rapi dah. Jadi tengok kat sini malam-malam ada apa? Sebab tadi aku nampak ada macam tempat main orang panggil apa? Bounce punya tempat lah. Okey, bounce lepas ada main kereta elektrik gitu. Yang kereta budak-budak tu. Kita tengok. Buka lagi tak? Okey guys, jadi kat sini kat bawah ni tengok dia ada bounce playground. Okey, lepas tu dia ada kereta kala-kala ni lah, lampu-lampu kedai siam ni. Tengok. Ni kau boleh orang bawa anak main lompat-lompat kat sini lah. Ada basikal, ada ATV. Tengok. Ni kau boleh bayar pakai QR lah. Tengok. Okey, RM20 per ride, 15 minutes. Okay, bouncing castle, basikal, e-scooter, gitu. Okey. What time you close, sir? What time close? 9 o'clock. Okey, tutup pukul 9 malam. Okey, ni adalah view car yang ada. Okey. Tengok meriah ni. Arcade room. Kita tengok dia ada games room pula. Tengok ada apa dalam. Macam-macam ada kat sini rupanya. Tengok. Dia ada dart. Okey. Lepas tu tengok dia ada foosball juga. Kau tengok. Nak main foosball. Lepas tu kursi boleh santai kat tepi tu. Ada ping pong table. Okey. Ni tempat duduk lah. Okey, ada bean bag boleh sitting down here. So game activities yang ada tengok. Portable badminton, Saidina semua ada lah, Jenga, itu. Okey. Inilah. Kat sini ada some books boleh baca lah. Okey. Buku cerita actually. Okey. Inilah yang ada kat sini. Okay guys, perut aku dah lapar ni. Aku nak tengok dia punya makan kitchen. Okay, cafe dia ada apa. Jom kita dine in. Guys, aku nak try dia punya buffet. Dinner buffet. Tengok. Dia ada ABC. ABC cendol. Ada cendol. Lepas tu ada apa ni? Ada churros. Christmas punya kek semua. Ada putri ayu. Okey. Bread butter pudding. Ni ada some fruits lah. Okey. Apa ni? Mango pudding, coconut pudding. Nampak lazat ni, babe. Okey. Tengok sana ada apa? Sekejap. Okey, Indian station. Ni ada Indian station. Kau nak makan makanan nasi berani ke apalah. Apa ada? Tengok. Ada roasted lamb. Lepas tu ada potato soup, garlic potato soup. Okey. Lepas tu ada oyster, baked oyster. Wow. Fried salmon. Menarik ni, babe. Mademoiselle cook, slow cook,
hot chicken. Okay, kita tengok belah depan ada apa. Ini Malay kitchen. Okay, ada apa ni? Ikan bakar. Lepas ada otak-otak. Okay, apa ni lagi? Seafood on ice. Oh, menarik. Masa semua ada. Oh, ada udang. Oh, layan ni guys. Baik dinner sampai sandar ni kalau macam ni. Okay. Sini pula ada Chinese kitchen. Fried kamyong, salted egg. Udang tu. Butter prawn with nestem. Alamak, favourite aku ada kat sini lah. Steam sea bass. Aku memang pergi Chinese kitchen lah kejap lagi. Singaporean style. Chili crab. Okay, roasted chicken. Ada chicken rice lah. Okay. Kita tengok kat bahagian sini pula. Okay, apa ni? Ni ada clear chicken soup. Okay, ada some noodles. Oh, ada yang tofu. Menarik. Kita tengok ada apa dah. Ya. Okay, sambal. Ada lagi. Sambil dia punya condiments lah. Sambil oil semua tu. Okay. Ni Malay punya kitchen. Bajari terung, sotong bakar sambal cili, ikan bawal asam pedas, daging masak dendeng. Ada sate, ayam dan daging. Orang tengok. Beef sate. Okey. Buat aku mendalam ni. Kita tengok apa lagi yang ada. Air apa? Macam biasa ada air jus orange. Lepas tu aku kopi lah. Inilah dia, ada mesin kopi. Okey, aku nak latte, cafe latte. Macam biasa favourite aku. Tengok. Ya. So guys, macam mana dinner buffet dia? Sekejap lagi aku nak try. Kita tengok boleh go tak boleh go. Okay guys, aku nak cuba dia punya buffet dinner. You want cookie? Okay. Okay. Kita tengok boleh go tak boleh go. Depan aku ni ada turkey. Lepas tu ada leg lamb. Okay, cuba ni dulu. Lembut babe. Mantap. Ini turkey. Ni actually buffet Christmas. Dinner buffet. Sedap babe. Juicy gila, lemak. Tengok saiz dia. Bukan kaleng-kaleng paha dia. Sekejap sekali lagi. Lepas tu ada menu sate jugalah. Okey, menu Malay kitchen. Satu lagi ni. Memang imba padu. Ini sate ayam nak tengok. Sedap babe sate dia. Memang boleh berulang. Aku ada ambil salmon. Nak ada salmon. Apa ada tak dulu? Dia punya buffet actually seafood. So, okay, aku ni ada udang nestem. Ada udang nestem. Tengok. Nak crunchy tak crunchy? Lazat dia. Boleh gigit. Tak payah kopek. Aku kat sini ada ketam. Okey. Cili ketam. Ada
try. Tengok isi dia. Mantap tak mantap? Layan babe. Baru cuba dinner buffet dia di Hilton Putrajaya. Memang padu. Okay, good morning guys. Jom kita cuba breakfast buffet dia dekat Makan Kitchen. Let's go. Guys, hari ni aku nak cuba dia punya breakfast buffet. Kita tengok boleh go tak boleh go. Depan aku ni ada salted egg pau. Memang favourite aku lah. Aku suka salted egg ni. Jadi jarang-jarang jumpa. So ada dimsum, ada mie goreng, ada nasi lemak. Okay, sambal sotong. Kita try nasi lemak dia dulu. Kita sotong. Mantap. Tapi pedas babe. Sebabnya pedas sikit. Sedap. Malazat. Terbaik. No. Siapa? Siapa eat siapa? Kami try the mie goreng. Mie goreng dia ngam. Terbaik. Try dia punya dimsum. Benda-benda ni aku dah ambil sama ada kuih lah. Ni sorry, jatuh pula. Ni kek, butter cake lembut. Sekejap. Aku nak try dia punya pau ni. Golden pau ni, memang favourite aku ni. Jarang-jarang jumpa kat buffet breakfast macam ni. Tengok. Berinci dalam dia tu. Salted egg. Makan kepala panas ni memang bau. Kau boleh cuba. Okay guys, sekian untuk video kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Peace. Assalamualaikum.